Nyam 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 nyam. Sekarang dah pukul 8. Masanya untuk sahur. Sekejap. Pukul berapa? Pukul 8. Tidak, saya lupa nak sahur. Alamak guys. Saya lupa nak sahur. Sekejap. Ini tak mungkin. Dah pagi. Saya lupa nak sahur. Tidak. Aduh. Kenapalah hari ke-8 saya lupa nak sahur. Aduh, dah pagi. Tak apalah, busuklah saya. Saya mandi dulu. Jom mandi je lah Kita tak bangun sahur guys. Aduh, kita mandi dululah. Segar sikit badan. Aduh, kita lupa nak bangun sahur. Macam mana ni? Bangun-bangun sedar-sedar dah pukul 8. Bencinya. Kenapalah aku tak bangun sahur. Tak apalah, dah terlanjur nak buat macam mana. Kita mandi bersama Roni orang kepuk. Kita lupa guys. Kenapa Roni tak kejut saya bangun? Alamak Tak apa, kita mandi dulu supaya bersih. Kita mandi, kita bersihkan kaki. Okey. Lepas tu nak basuh tangan. Aduh guys, saya lupa nak sahur hari ni guys. Macam mana ni? Aduh. So, yelah, hari ni hari Isnin. So, saya kena bekerja taksi dan kerja part time tu esok lah. Semalam nak buat saya hari ni. So, jomlah kita pergi kat tempat taksi tu guys. Aduh, kita lupa nak bangun sahur guys. Aduh, jomlah kita pergi ke kedai taksi tu. Let's go. Okay guys, so saya dah sampai ke tempat taksi kita. Jomlah kita kerja taksi guys. Aduh, saya dah tak bangun sahur. Aduh, dah start haus dah. Aduh, saya haus guys. Tolong, macam mana ni? Dah lah, hari ni saya kena bekerja. Lepas tu tak bangun sahur lagi. Kenapalah nasib saya macam ni? Tak apalah, kita kerja je lah. Sini kak, naik. Okay kak, so akak nak pergi mana? Akak nak pergi sana boleh? Jomlah kak. So itu tempat akak nak berhenti kita hantar akak kat sini. Okay bang, nice. So langsung saja kita ke pelanggan seterusnya. Kita ke sana. Okay guys, so ini pelanggan yang ketiga ya. Ya, naik bang. Okay, so bang nak pergi mana? Pergi sana boleh saja, jom. Langsung saja bang, kita pergi ke sana. Bang nak beli apa? Bang nak beli what the heck? Okay, kita lalu sini. Ya guys, saya tengah lapar sekarang ni, tolong. Okay bang, berhenti sini Okay. Sekarang pun dah pukul 1 Saya lupa nak rekod, lama sangat saya kerja ni. Dah dari pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Saya mana nak rehat? Tapi lapar guys. Rehat, kalau rehat nak buat apa je kan? Mana boleh makan minum puasa. Tengah haus guys, saya lupa nak minum air. Aduh, hausnya. Tegak ni haus guys. Okay, kita ke sini. Okay, kita pergi ke sana. Itu dia. Okay, kita ke sini. Ya Allah, lag. Sekejap, sabar sekejap. Okay, so abang naik bang. Okay bang, nak pergi mana? Pergi sana boleh. Jom. Dia nak pergi ke rumah dia, right side. Dah tu kenapa bang naik muncul dari mana bang? Bang muncul dari mana bang? Okay, so abang straight rumah abang straight. Cantiknya rumah ke area sini. Tapi ni tak cantik lagi sebab tak complete lagi. So kita hantar dia. Allah, kereta saya terbang. Okay, kita hantar dia dulu. Okay guys, so saya dah habis kerja tadi. Saya lupa nak rekod. So saya kerja tu sampai pukul 5. Sekarang dah pukul dah pukul 6 macam tu lah. Perut saya tengah berbunyi sekarang ni. Laparnya. Pizza ni dah basi dah aku rasa. Nak makan apa macam mana ni guys? Saya lupa bangun sahur guys. Okay, cerita dia macam ni. Semalam saya tidur lewat. Yelah, sebab saya kan dah happy jual kuih raya tu. Saya happy sangat. Sampai saya lepas berjumpa tu saya tengah main game sampai dah saya tidur kan. Dalam pukul 10 atau 11 saya tidur. Lepas tu 11 dalam berapa jam tu kita bangun.
Kau cik, dia lendak di luar lah. Lepas tu, lah. Saya jadi lambat bangun sahur. So, bukan bangun lah, lambat bangun sahur terus ni. Dah tak sahur dah terus ni. So, aduh, saya lapar dan haus dekat saya. Ya. Kalau nanti kerja part time ni, saya biasa saya tak lah. Gitu. Maksud saya, apa tu nama dia? Sahur. Kita basuh dulu peti air ni kan, kotor. Kita basuh. Ni ada tak? So, saya nak prepare makanan untuk buka je lah Kita tak nak makan makanan sama, kita tak nak pilih lain. Syuk benda sama tu tak best lah. Makan apa? Pizza. Birthday cupcake. So kita makan pizza. Kita makan pizza pula. Let's go, kita masak pizza. Kita roll pizza ni. Tak payah beli lah. Apakah kita pandai buat pizza? Of course lah, saya pandai. French. Kita letak kita tu awal benda tu. Okay, lepas tu kita bake. Kita bake pizza ni. Tengok, jadi kotor. Pelik lah saya. Sekejap, boleh saya bersihkan? Tak boleh. Okay lah, anyways, jomlah kita mandi terlebih dahulu. Let's go, guys. Okay, so jomlah kita mandi. Yelah guys, saya lupa nak sahur. Saya lapar. So, saya harap tak terminum air hujan. Kita mandi. Mandi terlebih dahulu. Kita mandi. Bersihkan diri. Okay, nice. Okay, dah cukup lah tu. Okay, lepas tu kita ni dulu. Buang air kecil. Okay, nice. So, kita gosok hidung. Gosok hidung. Okay dah. Lepas tu kita dah tu je lah So sekarang semoga dah siap pizza. Saya belum siap lagi. So masa ni saya nak tengok TV je lah. Malas lah. Dah tak ada apa-apa dah guys. Saya lupa bangun sahur. Aduh, laparnya. Tolong lah. Siaran TV jangan mengarut-ngarut pula kali ni. Tukar channel asyik berita je. Apa ni? Sekejap kita duduk dia masak guys. Dia masak ikan siakap 4 rasa. Dia potong roti pula. Okay, nice. Dia potong, nice. Dia campak macam tu je Okay, lepas tu dia buat apa tu? Dah. Okay. Kenapa? Okay, dia keluarkan tu. Okay, nice. Let him cook. Nice. Okay. Dah siap. Okay. Wow, dah siap. Nice. Okay, nice. Okay, bye. Okay, nice. Dah siap. Kenapa? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Apa yang stres sangat? Saya tengok okey je. Okay, tak apalah, tutup je lah. Okay. So, jomlah kita tengok pizza saya dah siap dulu. Let's go. Okay guys, pizza saya dah siap. Jomlah kita keluarkan pizza kita. Sedapnya pizza ni. Sedapnya. Tak boleh. Okay, kita nak buat tea. Sedapnya air ni. Tapi kita tak boleh minum. Kita akan minum waktu berbuka nanti. This. Okay. So, kita akan masak makanan ringan je dulu. Sekarang dah pukul 6.30. Sikit lagi nak pukul 7. Kita akan masak french fries. Astaghfirullah, benda ni sekejap. Okay, so kita akan masak french fries. Di manakah french fries? Sini. Kita akan masak french fries. Kita akan cut dulu. Potong potato ini. So kita akan buat kentang jadi french fries. Benda lah. Lantak lah. Okay. Deep fry. Fryer.
Kat mana sini? Fryer mana Ke saya tak ada fryer? Guys, saya tak ada fryer lah. Deep fryer. Use any items to do fryer. Apa guys? Saya tak ada fryer lah. Tak apalah, kita letak sini dulu. Letak tak boleh letak ke? Oh, tak boleh letak. No, macam mana ni? Macam mana nak masak kalau tak boleh letak? Masak mana sini? Bawah ni. Macam mana guys? Clean je lah dulu. Jap. So maksudnya makanan saya hilang lah tadi? Lah hilang. Biarlah lantak lah, malah nak buat french fry, makan pizza pun dah cukup lah. Dengan beef stew. Okay lah, let's go, kita makan. Dah nak berbuka dah, pukul 7 dah ni. So kita akan masuk waktu berbuka, let's go. Okay, so jomlah kita makan guys. So inilah waktunya dah berbuka. So jom kita makan, ambil satu. Dah berbuka dah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah tak sahur sini. Kita dapat puasa walaupun kita tak sahur guys. Bismillah. Sedapnya pizza ni. Sedap. Sedap. Sedapnya. Okay. Makan lagi. Sedap. Korang kena try, sumpah korang kena try. Okay. Kita akan makan beef stew. Kita akan minum air tu. Air yang saya buat tadi. Okay. Kita akan duduk minum. Sedap apa ni? Nak duduk pun tak senang. Okay, minum lagi. Sedapnya air ni. Air kopi. Okay guys, so itulah makanan kita. Kita makan watermelon sikit lah. Tengok saya cara makan saya. Wow, ini apakah dinamakan duduk ataupun berdiri ataupun melayang? Korang boleh komen pendapat kita makan macam mana. Kita pandang atas. Okay lah. So jomlah kita tak tahu. Okay guys, so mungkin video dia sampai di sini saja. Yelah, kita dah habis hari ke-8 kita. Kita tak betul sahur. Kita dapat berbuka walaupun kita tak sahur. Kita dapat puasa walaupun kerja teksi tadi saya lupa nak rekod. Maaf ya guys. So itu saja untuk video kali ini. Dan selepas ni saya nak pergi solat tarawih. Dan saya nak pergi solat isyak lah. Solat isyak dengan solat tarawih. So jumpa korang di hari seterusnya. Bye guys.